Orang pencen tak lari dari kena serangan stroke dan diabetes. Yelah, dah pencen tak buat apa, asyik lepak mengetih tarik je. Bacaan gula pun jadi mencanak kalau hari-hari teguk teh tarik teh ais. Rupanya bacaan gula senang je nak kawal. Kalau bacaan gula kerap sangat turun naik mendadak, itu tandanya pankreas dah tak mampu hasilkan insulin yang mencukupi untuk serap gula berlebihan yang kita sumbat masuk mulut hari-hari tu. Bila bacaan gula dah tak terkawal, organ dalaman dan saraf kita boleh rosak bila-bila masa je. Boleh tumbang kena stroke. Pergi hospital confirm, kena marah dengan doktor. Tak pasal kena tahan watt dan cucuk insulin 4-5 kali sehari. Paling dahsyat, kemungkinan besar kita akan ditidurkan. Aku malas nak cerita panjang, yang ada diabetes je faham azabnya. Tapi korang jangan risau. Aku dah buat kajian mendalam tentang diabetes ni. Ada kajian Universiti Putra Malaysia pada tahun 2019 tentang satu jenis tebu yang boleh menyihatkan kembali fungsi pankreas bagi menghasilkan insulin yang mencukupi untuk badan. Tapi jenis tebu ni ada kat Afrika. Namanya tebu gajah Afrika. Lepas aku kaji, aku jumpa satu kapsul ni yang ada kandungan tebu gajah Afrika yang tinggi. Ianya lulus ujian makmal, maknanya selamat dimakan secara harian. Dan ianya halal. Dosnya tebu gajah Afrikanya tinggi. 1000 mg. Sehari cuma makan sebiji je dah cukup. Namanya kapsul aman. Aku berani rekomen. Sebab ramai dah dapat hasil positif lepas makan kapsul aman ni. 8 dari 10 orang yang makan kapsul ni bagi tahu gula darah mereka dah turun dan kini diparas stabil. Apa salahnya korang juga ikhtiar dengan kapsul aman ni? Lagipun ianya herba semula jadi. Aku tak sangka juga syarikat ni bagi harga yang berbaloi. Walaupun susah nak dapat tebu gajah Afrika ni, aku syorkan korang ambil 2 botol terus untuk amalan 2 bulan. Sebab lagi jimat dan dapat free gift cream. Nak order korang klik je tulisan klik sini kat bawah ni sekarang. Klik sekarang.